Hidup kita manusia ni bukan setakat 5 tahun. Sampai ke akhirat. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Tiap-tiap manusia mesti mati. Sikit boleh kena rasa juga. Orang sihat mati, orang sakit semua telah. Budak kecil mati, orang tua bokok mati, tok bomo, tok miduk, tok bagai dan doktor mati. Bila mati ni proses hidup. Bagaimana kita kecil dulu di dalam perut mak. Tubik dalam perut mak, kita hidup juga. Dalam perut mak kita hidup 9 bulan. Hidup, tapi cara dalam perut mak. Ayam tari tak ada, nasi tak ada, beras tak ada, oksigen tak ada. Tapi hidup kita dalam cara dalam perut. Bila keluar atas muka bumi ni, bila beranak, hidup juga. Dia berkandak pada beras, nasi, laki nak kat retina nak kat lelaki, nak rumah, nak pitih. Bila mati pun kita hidup juga. Hidup dalam kubur tu hidup. Cuma kita tak ajar rasa lagi. Murah mati tak ajar rasa sekali. Hamba tak ajar rasa lagi mati. Kita masuk dalam kubur hidup juga. Hidup cara dalam kubur. Hidup dalam kubur tak berkandak pada beras, tak berkandak pada nasi, tak berkandak rumah tangga, tak berkandak apa. Berkandak pada apa? Pahala.